Tapi there's a term for this, putting a lipstick on a pig. Okay guys, so baru-baru ni kerajaan baru je umumkan satu inisiatif geran padanan sebanyak RM4,000 untuk pemilik yang lupuskan kereta lama diorang. Sebab guys, sekarang ni ada lebih daripada 3 juta kereta yang umur dia lebih daripada 15 tahun dan 1 juta daripada tu adalah lebih daripada 20 tahun. And in my opinion, betul, benda ni memang baik sebab I pun tak suka kereta-kereta lama berada di jalan raya. Bukan apa, bukan dari segi rupa ataupun dia lambat ke apa, tapi dari segi safety. Dia punya ciri-ciri keselamatan memang jauh ketinggalan. Memang kadang-kadang tak ada pun, tak ada ADAS, tak ada ESC, tak ada ABS. So benda basic tu pun tak ada. Airbag pun maybe ada tapi satu saja. And then kalau ada pun lepas 15-20 tahun, benda semua ni, safety features ni dia ada dia punya expiry date tau. Tapi itu pun I tengok lah, ramai orang pergi duk make up lah, pergi duk convert lah, tukar body kit lah, memanglah nampak lawa. Tapi there's a term for this, putting a lipstick on a pig. Bila kita translatekan directly nampak macam offensive lah, tetapi the idea is korang mencantikkan benda yang tidak selamat. And in fact, statistik pun dah ada tunjuk yang kenderaan lama antara penyumbang utama kemalangan maut. Sebab benda-benda yang basic bagi kita lah. Kegagalan brake, steering longgar, tayar haus. And of course adalah orang cakap, alah dapat RM4,000 je, lepas tu nak kena commit untuk hutang selama 9 tahun. Tapi kereta ni tujuan adalah untuk get you from point A to point B dalam keadaan yang selamat, safety dalam keadaan yang reliable. Tak nak kereta tu rosak. Anda kena buat dalam keadaan selesa. You tak nak pergi kerja jauh-jauh. Lepas tu keadaan yang tak selesa, penat, panas, aircon rosak. Lepas tu you tak boleh fokus on driving. So itulah dia, kalau dah ada peluang yang kerajaan bagi, ambil je lah sebab nyawa korang ni tidak ada installment. So untuk yang ada kereta lama, cuba korang beritahu sikit. Korang excited tak kerajaan nak bagi korang RM4,000 ni? Adakah korang akan lupuskan kereta lama korang ataupun korang akan simpan forever?